Pernah tak kerja nak siapkan satu dokumen je, tapi kan last-last nak kena buka macam-macam apps. Pernah tak? Satu untuk tulis, satu untuk translate, satu untuk check grammar, satu untuk PDF dan satu lagi untuk hantar file ke device yang lain. Kerja tak susah pun, tapi workflow tu yang buat dia jadi serabut. So, dalam video ni saya nak test application WPS. Kita nak tengok dekat sini, boleh tak dengan menggunakan WPS ni sahaja, saya tak perlu dah nak lompat-lompat jam menggunakan application yang lain. WPS Office ni ialah all-in-one AI-powered Office Suite. Dalam satu app, korang boleh buat dokumen, spreadsheet, presentation, PDF, cloud sync, collaboration dan sekarang AI dia tu memang terbina terus dalam workflow dokumen. Jadi saya tak nak lah orang kata test dia sekadar nak buka file je. Instead, saya nak test dia mampu tak untuk jadikan satu tempat yang boleh sesuai untuk buat kerja harian terus. Contohnya, saya ada satu proposal lah kan. So dalam proposal ni saya nak kena kemaskan ayat, nak kena proofread, lepas tu nak kena translate ke bahasa Melayu, urus PDF, sign dokumen, sambung kerja dekat laptop dan share dekat orang lain untuk review. Biasanya ni boleh jadi sampai 5 apps yang berbeza. Tapi kali ni kita cuba buat semua tu dalam WPS Office. Okey, ini poin paling penting. Biasanya kalau kita nak guna AI, kita akan copy ayat tu, lepas tu kita paste and then kita copy semula kan. Buka tu lain, copy semula, lepas tu susun balik the formatting. Tapi dalam WPS Office, AI assistant dia dah memang ready built in dalam dokumen. Jadi, saya cuma perlu highlight ayat, pilih AI dan terus buat dekat situ. Okey, contoh macam ayat ni kan. Dia nampak macam a bit too casual. Jadi saya gunakan AI rewrite untuk jadikan dia lebih professional. Untuk proposal, report, quotation, email kerja ataupun dokumen klien. Feature macam ni memang sangat praktikal lah. Canggih itu satu hal lah kan. Tapi dia memang boleh potong masa kau-kau apabila kita tengah buat kerja tu. Untuk proofread pun sama. Biasalah bila dah work on the same document yang panjang ni, kadang-kadang tu normal lah terlepas either salah typo ke ataupun grammar ke kan. So dalam WPS Office ni, saya boleh minta AI untuk semak the grammar, spelling dan juga ayat-ayat yang kurang kemas sebelum file tu dihantar. Untuk translation pula, WPS Office dia support lebih daripada 100 bahasa. Paling penting bagi saya, dia support bahasa Melayu lah kan. Ini penting untuk pengguna dekat Malaysia. Sebab apa tahu, bila kita bekerja dekat Malaysia ni, kalau korang perasan, bahasa yang digunakan kadang-kadang bahasa Melayu, kadang-kadang bahasa Inggeris, sometimes Chinese, kan? A lot of mix orang kata. So, dalam environment kerja kita ni memang sangat penting lah the ability untuk translate lebih daripada 100 bahasa. On top of that, bila translation tu dibuat di dalam dokumen yang sama, formatting pun korang tak perlu nak susah-susah lah. Memang tenang untuk dijaga lah. Sekarang kita cakap pasal PDF pula. Nampak macam simple je nak guna kan? Tapi cuba tengok once bila nak kena highlight, nak kena comment, and then nak kena convert, isi borang, nak edit sikit, nak kena sign, macam-macam kan? So dalam WPS Office, PDF ni boleh diurus dalam application yang sama. Korang boleh review, nak annotate, edit bahagian tertentu, convert dan juga letak signature. So selain daripada dokumen dan juga PDF, WPS Office ni juga support spreadsheet and presentation lah kan, slides. Ini bagi saya agak penting sebab bila kita bekerja ni, kita bukan deal dengan single type of document je, bukan PDF sahaja. Contohnya kalau kita nak buat contoh macam calculation ke, nak perlukan budget, kita akan menggunakan spreadsheet. Pada masa yang sama, if you have a deck to prepare, nak kena present slide ke apa, kita perlukan presentation lah kan. So dengan adanya WPS Office ni, dia macam combination of all di dalam satu suite yang sama. So bila semua ni duduk dalam satu suite ni, tak adalah kau serabut nak cari lain kan. Pada masa yang sama dah settle semua tu, dia pun ada built-in PDF. Tadi dah senang nak attach dokumen ke apa. Satu lagi benda yang saya suka ialah file boleh sync across phone, iPad dan juga PC. So bila saya edit dekat phone, lepas tu sambung dekat laptop, dari file yang sama boleh juga access through iPad. Tak payahlah nak hantar file dekat diri sendiri ke, nak transfer device, tak perlu. Tak payah pening-pening version terbaru dekat mana semua kan. Tak payah, dia memang totally synchronized, very easy. So untuk orang yang bekerja menggunakan multi-device, benda ni memang sangat penting lah. Yang ni pula bonus. Kalau korang kerja di dalam team, WPS Office ni dia ada collaborative space. So file yang sama boleh di-review dan juga edit dalam satu workspace yang sama. Jadi team korang bolehlah nak komen ke, nak betulkan ke, dan yang penting korang tengok version yang sama lah kan. Tak adalah macam nanti timbul masalah, kau edit file yang mana aku tak tahu pun, kan salah version, tiba-tiba tersave, aduh hilang semua.
Dari segi harga, core apps WPS Office ni sebenarnya ialah free untuk download dan guna. Tapi kalau korang nak menggunakan advanced AI feature, contoh ada nak premium access, subscription tu korang boleh check dekat dalam website. Tapi kalau korang ni setakat guna basic document macam PDF, spreadsheet dan slide, pada saya the basic version is more than good enough lah, yang free version tu. Tapi kalau korang memang banyak menggunakan AI dalam korang punya workflow, I would suggest better untuk subscribe lah kan, sebab kadang-kadang nak gunakan token tu AI agak mahal lah kan, so better you have a monthly subscription. So kesimpulannya bagi saya, WPS Office ni dia punya strength, dia kekuatan dia is not just sekadar dia boleh buka macam-macam jenis file, tapi it's more that dia duduk semua tu di dalam satu ekosistem. So tak perlu nak buka banyak-banyak apps just untuk settlekan satu kerja korang lah. Satu tool for every job. Contohnya macam dokumen, PDF, spreadsheet, presentation, AI, cloud sync, team review, semua dekat dalam satu tempat. So kalau selama ni kerja korang tu bersepar dokumen sini merata-rata semua kan, banyak macam tool, bagi saya WPS Office ni memang ngam lah untuk korang. So macam saya katakan tadi, WPS Office ni is free untuk download dan boleh digunakan. Dan saya dah letakkan link di description. Komen kat bawah, kalau AI boleh bantu satu kerja dokumen korang nak dia buat apa? By the way, kalau korang masih belum subscribe to the channel, please subscribe and support me. InsyaAllah kita akan buat banyak lagi video-video macam ni. Kita jumpa di next video. Bye-bye.